Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hasya binti Sukri dan dalam video kali ini saya akan menghuraikan mengenai 3 perkara utama yang saling berkait, iaitu yang pertama, isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia, dan yang kedua mengenai pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah, dan yang terakhir kita ada mengenai ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dalam konteks pembelajaran bermakna, iaitu KPPB. Jadi persoalan yang ingin saya ketengahkan di sini ialah bagaimana sejarah lisan serta pengurusan kurikulum ini dapat digerakkan oleh guru sejarah secara berkesan supaya dapat membina generasi patriotik dan berjiwa bangsa. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan dan menceritakan mengenai isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia. Jadi seperti kita tahu, sejarah lisan ini ialah satu kaedah pengumpulan maklumat sejarah melalui adanya proses temu bual serta rakaman pengalaman hidup seseorang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa masa lalu tersebut. Jadi, namun di Malaysia, pelaksanaan sejarah lisan ini masih menghadapi beberapa isu utamalah yang sering menjadi buah mulut dalam masalah kini. Jadi, mari kita pergi yang pertama. Apa isunya? Yang pertama, kita dapat melihat terdapatnya kurang latihan guru dalam menjalankan temu bual sejarah. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana ramai guru sekarang tidak mendapat pendedahan atau latihan secara khusus mengenai cara menemu bual informasi dengan betul, seperti teknik soal jawab, etika temu bual dan penggunaan alat rakaman dengan betul. Jadi, maklumat yang diperoleh ini kadang-kadang tidak sahih ataupun tidak lengkap. Yang kedua, kita pergi kepada kesukaran untuk mendapatkan sumber lisan yang sahih. Hal ini kerana tidak semua individu yang ditemu bual ini mempunyai ingatan yang tepat mengenai peristiwa yang telah lama berlaku. Dan ada juga mungkin terpengaruh oleh pandangan peribadi atau cerita yang ditokok tambahkan menyebabkan maklumat yang diberikan itu kurang tepat serta sukar untuk nak disahkan kesahihannya. Jadi oleh itu, guru dan penyelidik ini perlu menyemak semula maklumat yang telah dapat dengan sumber bertulis ataupun saksi lain supaya hasil kajian sejarah lisan ini dia menjadi satu kajian yang lebih dipercayai serta bernilai. Dan yang terakhir iaitu kekangan masa serta peralatan teknologi dalam merakam sejarah tempatan. Jadi kita tahu ramai guru dan pelajar ni dia menghadapi kesukaran lah untuk mengurus masa bagi menjalankan temu bual sejarah lisan kerana kebanyakannya terikat dengan jadual PDPC serta tugasan-tugasan yang lain. Selain itu juga, terdapat kekurangan peralatan seperti perakam suara, kamera berkualiti serta kemahiran untuk menggunakannya yang telah menjadi satu halanganlah dalam merakam data dengan baik. Jadi keadaan ini menyebabkan proses pengumpulan maklumat tu tidak dapat berjalan dengan lancar serta hasil rakaman tu sukarlah untuk digunakan sebagai bahan sejarah yang berkualiti. Baiklah, kita pergi pula kepada kurikulum sejarah sekolah rendah. Jadi, kurikulum sejarah di sekolah rendah ini telah melalui evolusi yang panjanglah, bermula daripada KPSR yang berfokuskan kepada fakta kepada KSSR yang menekankan kepada standard pembelajaran dan nilai patriotisme. Namun dalam konteks pengurusan di sekolah ni, panitia sejarah lah memainkan peranan yang utama kerana mereka ni perlu menyusun aktiviti ataupun rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT ataupun serta menyemak RPH dan memastikan penggunaan bahan digital serta aktiviti sejarah lisan ni selaras dengan DSKP. Jadi sebagai contoh, guru boleh meminta murid untuk menjalankan projek mini sejarah lisan dengan datuk ataupun jiran tua mengenai kisah kemerdekaan ataupun adat tempatan. Kemudian mereka boleh merakam dan membentangkannya dalam bentuk video pendek. Jadi pendekatan ini bukan sahaja boleh mampu menghidupkan semula sejarah tempatan, malah menjadi pembelajaran yang autentik serta relevanlah dengan dunia sebenar yang menggunakan teknologi. Dan kita pergi pada slide yang terakhir iaitu ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Jadi seorang guru sejarah yang berkesan ni bukan sekadar untuk menyampaikan fakta, tetapi juga pendidik nilai, pembimbing pemikiran kritis serta merupakan sumber inspirasi kepada murid. Jadi peranan guru ini bukan sekadar untuk nak bantu murid ini ingat peristiwa masa lalu, tetapi juga nak bina kefahaman mereka mengenai bagaimana sejarah ni boleh membentuk identiti, nilai serta jati diri bangsa kita pada hari ini.
Jadi, antara ciri utama guru sejarah yang berkesan ialah berilmu dan berpengetahuan luas. Jadi, yang pertama, guru ini perlulah menguasai isi kandungan sejarah dengan mendalam serta mampu untuk menghubungkannya dengan konteks serta isu semasa agar pembelajaran ini menjadi lebih bermakna. Dan seterusnya, yang kedua, kreatif dan inovatif dalam pedagogi digital. Jadi, penggunaan teknologi seperti video, peta interaktif atau bahan digital ni membantu untuk menjadikan PDPS ini lebih menarik dan berkesan. Jadi, sesuailah dengan keperluan murid pada masa kini. Dan yang ketiga, yang terakhir, beretika, sabar dan empati terhadap kepelbagaian murid. Jadi, guru ini dia perlulah memahami perbezaan latar murid serta menyesuaikan pendekatan PDPC agar semua murid ni merasa dihargai dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga, guru sejarah yang berkesan juga perlulah mengamalkan pendekatan pembelajaran bermakna melalui kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Jadi, melalui KPPB ini, guru ini boleh membina 6 kemahiran utama iaitu yang pertama, critical thinking, creativity, communication, collaboration, character and citizenship. Jadi, sebagai contoh, dalam projek sejarah lisan ni, murid ni dia bukan sahaja belajarlah mengenai proses temu bual bersama komuniti setempat, tetapi juga mampu berfikir secara kritikal untuk menilai maklumat, berkomunikasi dengan berhemah. Jadi, kesimpulan di sini, guru sejarah yang berkesan ini ialah guru yang mampulah untuk menghidupkan kembali nilai kemanusiaan serta semangat kebangsaan melalui pengajaran yang bermakna. Jadi, guru ini bukan sahaja sekadar mengajar sejarah, tapi juga mampu ataupun boleh membangunkan kembali pemikiran, nilai dan identiti anak bangsa. Jadi, kesimpulannya di sini, pelaksanaan sejarah lisan, pengurusan kurikulum yang tersusun serta guru yang berkesan adalah 3 tiang yang utama bagi memartabatkan kembali pendidikan sejarah. Jadi, sejarah ni bukanlah hanya memfikir atau memfokuskan mengenai tarikh dan tokoh semata-mata, tetapi juga perlulah mendengar mengenai suara masa lalu untuk membina masa depan yang lebih bermakna. Jadi, melalui adanya teknologi digital serta semangat patriotik ini, kita dapat menjadikan sejarah ni bukan sekadar subjek sahaja, tetapi merupakan antara sumber inspirasi serta menaikkan lagi identiti bangsa murid kini. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.